Disebabkan Hafizah Enterprise dah wajah baru, Angel nak bagi tahu korang semua, ini kalau sebelum pergi ke gudang Bos Ijan, korang akan nampak Hafizah Enterprise dulu. Okey, ramai yang cakap dengan Angel, Hafizah Enterprise ni tutup ke? Sebenarnya tak. Ni Angel nak beritahu korang berita baik. InsyaAllah mungkin dalam masa tahun depan kita akan gantikan dengan produk terbaru yang tema je lagi super wow. So, untuk acik-acik yang tengok video ni, acik-acik jangan skip dulu. Angel beritahu ni, acik, dalam ni Bos Ijan kata, Bos Ijan nak habiskan semua produk cantik dalam Hafizah Enterprise. Dan kalau boleh, untuk geng yang walk in saja ke Hafizah Enterprise. Okay, jangan lupa malam hujung minggu saja kita open. Dan acik-acik get ready. Acik, bak rega acik jangan risau. Acik jumpa je Angel, cari je Angel ataupun tim kita kat sini. Sebab kalau boleh kita nak habiskan semua dalam showroom ni. Atas bawah semua kita nak habiskan. Okay, acik, type je Hafizah Enterprise. Tengok live kita, tengok barang apa yang Bos Ijan bagi untuk geng-geng dia. Tengok tu Bos Ijan tengok live. Wush.